Sana ialah pantai. Taman. Bila habis nak buat hotel sendiri. Kawasan baru. Kok ni tak rasa cantik jalan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi channel saya, Kamar Abdul, Hibiscus by Kamar Pemandu. Kita jumpa episod ini, episod terbaru. Okey, cuaca cantik. Saya menuju ke Wexford dengan isteri saya, Dr. Norma. Sambil kami nak get out from Dublin, satu hari bercuti, berehat. Kami juga biasalah orang niaga ni, kita bawa barang-barang yang dipesan. Ada 4 customer yang dah order. Kita akan deliver. Satu di Mount Kennedy, satu di Aklo, satu di Gore, dan satu lagi di area yang berhampiran. InsyaAllah saksikan episod ni dari permulaan ke penghabisan. Bagi mereka yang di luar sana nak lihat pemandangan island cantik, saya tunjukkan. Cantiknya cuaca ni, nampak? Biri-biri, gunung-gunung. Sana akan menuju ke South Island and enable ni, dalam pesisir pantai. Akan lalu Aklo, Wexford, Waterford, dan sampailah air. Beautiful weather. Ini ialah Cookstown Harbour. Sana ialah pantai. Pantai Island. Kena pusing balik. Kita dah sampai ke depan Entrance Hotel, Ferry Carib Hotel. Hotelnya terletak di bay, tepi bay. Car park hotel. Very nice. Welcome to Ferry Carib Hotel. On the left here. Masya Allah. Cantik hotel ni. Tengok. Ada taman. Aktif. Cikgu Faizah aktif cikgu. Nice hotel. Cantik hotel ni. Jom, nanti kita lalu ke bawah ni ya. Kita berada di tepi hotel. Tasik. What you want to say, Ma? Anything you want to say? Nice hotel. Very Carib. Sorry kat luar. Wexford ni bandar tua. Tak ramai orang. Ferry Carib Hotel Wexford. Nice view. Cantik hotel. Yalah, bila habis kena ada hotel sendiri. Team big mah, team big.
expert. Lemak makan pun. Kita berada di AI by Ahmad di Enniscorthy. Kita luangkan masa makan makan apa? Crispy duck. Saya makan beef takoyaki. AI by Ahmad ni merupakan kedai anak Malaysia di Enniscorthy yang berkonsepkan Asian cuisine, Japanese Asian. Alhamdulillah. Kita menghampiri Dublin daripada Wicklow, daripada Enniscorthy tadi, Wicklow. Kita nak ke Dublin. Perhatikan jalan raya N11 menghala ke Garden of Ireland, Wicklow Mountain. Nampak tak? Wicklow Mountain. Cantik malangan, matahari menyari. Wicklow Mountain ni boleh naik kereta sampai atas, jalan berliku-liku. Syarat cuaca elok lah. Nampak? Beautiful weather, beautiful view, marvelous. Ini lagi cantik, Mount of Kennedy. Ni mana? Mount of Kennedy. Mount Kennedy ni ada bukan nama Mount Kennedy juga, mengambil sepada nama bukit tu. Nampak? Bukit tinggi tu, Mount Kennedy. Katanya ada hiking situ. Ada hiking. Ha? Ada Hiking. Tak pastilah siapa yang hiking jemaah ada route lah. Orang yang suka hiking. Situ lagi bukit, tak tahu bukit apa, juga tinggi. Garden of Ireland. Okey, ingatkan Kennedy ni nama pemimpin Ireland. Rupanya ada nama daripada John F. Kennedy lah, Presiden Amerika yang kena tembak tu. Okey, dia Irish born ya? Irish family. Dia Irish, keturunan Irish. Okey, Mount of Kennedy merupakan nama bukit yang tu diambil dari nama John F. Kennedy. Okey. Baik, balik daripada Wicklow tadi. Dah lama sangat tak pergi ke Wicklow Mountain. Cuaca pun cantik, mengamin-amin. Matahari daripada barat sebagainya memacam Wicklow Mountain. Saksikan, kita akan buat panorama cantik Wicklow Mountain. Island ni ada banyak gunung-gunung, tapi taklah begitu tinggi dan tak banyak pokok. Kita akan melalui Wicklow Mountain daripada kaki di utara ni, dan kita akan naik perlahan dengan kereta sehingga ke puncak. Saya telah berada di atas di puncak Wicklow Mountain. Perhatikan, island ni mulai bulan 4 sehingga bulan 9 memang cantik. Di peluang untuk mengambil gambar, lihat panorama bukit-bukit yang ada. Sana adalah sebelah barat, matahari sebelah barat. Berhala ke Malaysia sana, Arab Saudi, Mekah. Inilah Wicklow Mountain yang dinamakan sebagai Garden of Ireland.
Cantik semua pemandangan. Di sana ialah barat, Mekah, Malaysia sebagainya. Bilik 253. Ya, wow, nice. Baik, dah ada safe, iron, tempat ketung baju, TV, coffee maker. Masya Allah, very nice. Dan apa view dia? View sana, okey, area kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi channel saya, Kamar Abdul, Hibiscus by Kamar. Hari ini episod baru. Saya terus berniaga, uruskan perniagaan saya Hibiscus Store. Dan satu benda yang saya buat extra, setiap minggu saya akan ke kawasan-kawasan tertentu di island. Minggu lepas saya ke Westport, Annie Scotty, Wicklow dan sebagainya. Tapi minggu ni saya dan isteri saya dan Norma, kami ke Kong. Kami berada di M9 sekarang ni. Daripada M7 ke M9, kami akan ke Carlow, Kilkenny, Clomel, Cork. Dan selepas itu bermalam di Cork. Keesokan harinya balik. On the way balik, kami akan ke Waterford dan Enniscorthy sebelum balik ke Dublin. InsyaAllah saksikan episod yang terbaru ini, kisah kami berniaga, buat delivery, bercuti dan sebagainya. InsyaAllah. Mari kita tengok cantiknya pemandangan bukit-bukit menghala ke Cork. Matahari terbit terang menerang hari ini. Dah masuk County Cork. Depan sana ialah Cork. Tapi Cork kita akan ke Radisson Blu Hotel di Little Island. Little Island ni ada kawasan keep left, then keep right to merge onto N25. Pulau kecil, muara sungai sebagainya. Dan nampak dah Radisson Blu Hotel. Okey. Sana motorway. Okey, ke mana ni? Okey. Alhamdulillah sampai dah Radisson Blu Hotel. Masya Allah, nice area. Di tepi sungai hotel ni. Welcome to Radisson Blu Hotel, Little Island. Hotel. Reception terus. Bilik 253. Ya, wow, nice. Baik, dah ada safe, iron, tempat ketung baju, TV, coffee maker. Masya Allah, very nice. Dan apa view dia? View sana, okey, area Cork. We enter the Radisson Cafe. Coffee maker. Baik, kita dah keluar daripada hotel. Lewat pula check-in. Ada drama tadi. Drama. Balik di swimming pool, kita bilik, rupanya salah bilik. Buatlah kunci baru. Anyway, sebagai pengajaran. Baik, kita berada di jalan nak ke City Centre Cork.
Kok ni ada sungai. Cantik, nampak? Sungai sepanjang bandar dia. Bagi mereka yang berada di Malaysia tak pernah datang Kok. Kok ni merupakan bandar di selatan island. Kalau di Malaysia kita boleh bandingkan macam Johor Bahru lah, di selatan bawah sekali. Dan dia hampir dengan laut dan sungai. Jadi banyaklah tempat-tempat menarik, view-view menarik yang boleh kita tengok, saksikan, ya. Kebetulan ada sebuah kapal. Tak tahu kapal passenger ke, cruise ke, ataupun kapal kargo. Cantik, besar, warna putih dan hijau biru. Tengok, ya. Dermaga dia, pelabuhan dia, kapal-kapal kecil. Apakah nama kapal dia? Douglas Mawson. Kapal penumpang ni, cruise. Oh, very nice. Nampak ada orang-orang kat atas tengah makan, restoran. At the lights, turn left onto Michael Collins Bridge. What of Kok? Nampak? Cantik Kok ni. Wow. Alhamdulillah, seraga juga cari rumah dia. Subhanallah. Rumah seorang Malaysia ni rumah baru, kawasan perumahan baru. Rumah pun baru tak sampai setahun. Cantik rumah dia. Hampir RM1.5 juta ni. Kalau orang Malaysia nak kira, RM1.5 juta bersamaan dengan 300,000 RM. Jadilah RM1 juta. Betul ke? Semua? 400? Saya kata you. Baik, kita sekarang ni keluar balik kawasan ni dan terus ke Waterford for next destination. Saya silap, €5.5 juta dekat 2.2 juta RM. Jadi bila orang Malaysia. Nampak kawasan baru. Kok ni taklah sesibuk kawasan Dublin, tapi bandar yang sedang berkembang maju. Jadi kawasan perumahan baru dah buat sebagainya. Alhamdulillah, telah pun keluar daripada Kok. Sekarang berada di N40 menghadap ke Waterford. Next destination delivery, ada 3 customer di Waterford, insyaAllah. Waterford ni sebuah bandar sebelah selatan timur, South East Island. Bandar besar juga. Ada ramai Malaysian di situ. Ada hospital. Kemudian kita akan ke NS40 selepas itu. Sekarang berada N25 menghadap ke Waterford. Sampai dah Waterford. Waterford ni cantik, tepi sungai, ada sungai dan terus ke muara laut. Kita berada di jalan, kita lalu tol, jalan biasa akan melalui city center. In 9.2 kilometers, at the roundabout, take the first exit towards Rosslare. Tapi itulah rezeki, sampai di Flower makan pula kat 2 rumah customer. Alhamdulillah. Jadi dah bergerak
ke arah Enniscorthy, N25 menghala ke Rosslare dan terus ke Enniscorthy. Last drop ke satu customer di Enniscorthy, insyaAllah. Cantiknya sungai-sungai di island ni. Nampak? Ini ialah New Ross Bypass. Dia merentasi sungai dan kita menghala ke Enniscorthy sana tu. Daripada Cork sana, Waterford ke Enniscorthy. Alhamdulillah, kami telah pun tamat mengadakan delivery ke pelanggan-pelanggan kami yang membuat pesanan. Kita bermula sekitar jam 2 petang di Dublin semalam melalui N7, terus ke drop yang pertama delivery di Carlow, yang kedua di Kilkenny, sebuah restoran yang Asian yang ada ramai chef Malaysia, kemudian ke Clonmel ataupun Petard, seterusnya ke Cork. Ada 6 customer di Cork, Alhamdulillah. 5 dibuat sebelah malam tu, 1 di sebelah tengah hari tadi. Selepas saya bermalam di Radisson Hotel, bermalam, breakfast, swimming pool, sauna dan juga jacuzzi, saya terus perjalanan ke drop yang seterusnya ke Waterford. Ada 3 customer di Waterford dan terakhir di Enniscorthy. Alhamdulillah, kami pun dalam perjalanan menghala ke N80 ke Carlow dan seterusnya N7. Matahari sunset di sana di barat. Okey, ini driver saya, Dr. Norma, yang memandu dengan baik. Sebahagian besar ni dipandu oleh Dr. Norma, tapi Dr. Norma kena banyak lagi learn more better driving dan observation. Ingat, observation. Bagi mereka yang menonton video ini dari permulaan sampai habisan, saya ucapkan terima kasih. Terus menyokong saya, perniagaan saya dan Dr. Norma. Kami akan terus berusaha untuk majukan perniagaan Hibiscus Store ini. Baik, terima kasih kepada penonton. Bagi mereka yang belum lagi subscribe, like dan komen, sila berbuat demikian untuk mengikuti episod-episod yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.